Alhamdulillah dah siap bukan 3 brooder tau. Konsep dia brooder, kita nak buat tempat untuk tanam kobis. So kita nak pasang dekat sana lah, dekat lagi cendawasih tu. Kita nak kena bubur minyak dulu baru boleh pasang bubur minyak. Lepas tu kita spray ubat nanai. Tunggulah tu makan kambing arnab. So kita tengok, kita nak buat tempat brooder yang untuk farm tu kan. Oish, ni atap tak masuk ni, nak masuk atap ni. Nak tengok tempat yang sayur tu, kita baru lepas minyak lah Dia keluar pergi lepas kambing dulu. Pergi makan, tuan dia our station. So kita dah bubur minyak lah ni. Dah bubur minyak. Sambil tengok pisang. Oh alhamdulillah, nanti tak boleh ambil kat lama lah. Okay, so 3 dia konsep brooder lah. Tapi kita nak buat untuk tanaman kobis kita, sayur-sayuran kita. Kita nak bawa pergi kat depan sana tu kan? Bawa pergi depan. So jom kita tengok, kita bawa. Okay. 3 nanti kita tengok nak set up macam mana. Oi, syok duduk sini. Kena stay sini sambil tengok alam, view, tengok ayam. Best. Ya, kita dah pasang ni. Tinggal nak susun ni lah. Nak tengok, nak setting susun macam mana tu. Azab. Nak penuhkan sini أشهد